Assalamualaikum. App yang saya akan review hari ini adalah app AI. App AI yang saya akan review adalah $AI. Okey, $AI ni korang boleh gunakan untuk edit video, edit gambar. Kalau korang nak generate video atau image, korang boleh gunakan $AI yang disediakan secara percuma. So, mari kita teruskan dengan sesi review app. Okey, mari kita teruskan dengan app review kita. So, yang pertama korang boleh buka dekat Windows atau mana-mana korang boleh buka dekat web, mana-mana web. Tapi AI ni korang juga boleh download dekat mana-mana platform, sama ada Android, iOS atau Windows. Okay, so kali ni saya akan gunakan dekat Windows. Okay, Windows ni korang boleh type $AI. Okay, so korang boleh klik yang paling atas ni, $AI. So korang klik. Okay, tanpa membuang masa, saya akan pergi terus dekat app tersebut. Okay, yang first ni, bila korang dah dekat muka depan app ni, korang boleh klik dekat baris ketiga ni, ciptaan AI. Korang klik dekat sini, lepas tu dia akan keluar macam ni. Okay, so yang first kali korang boleh letak gambar yang korang nak, apa pun gambar yang korang nak generate. Macam saya akan generate daripada gambar ke video. Okay, so saya letak gambar Eiffel Tower. Okay, gambar Eiffel Tower yang ada orang di sekitar tower tersebut. Okay, so saya dah letak dekat sini. Saya dah letak image. Okay, saya lupa. Yang first ni korang make sure yang dekat bawah ni mengikuti apa yang korang nak. Okay, tapi sekarang saya nak video. Saya klik video. So lepas tu saya pilih model yang 2.0 supaya kualiti saya lebih tinggi dan hasil yang lebih pantas. So kalau korang nak yang biasa-biasa je, korang boleh je guna yang 1.0. So saya pilih duration saya adalah 10 second. Lepas tu nisbah saya punya ratio 9:16. So maknanya video standard untuk TikTok. Okay, so saya lupa, untuk prompt korang boleh guna dekat web. Sebab saya guna Windows kan, saya guna web. Okay, korang pergi dekat Free AI Prompt Generator, and then korang masuk, korang slide bawah tu, dia ada sini. Korang boleh isi apa yang korang nak. Apa ni, video macam mana yang korang nak. Macam saya, yang tadi saya nak generate daripada gambar ke video. So saya buat prompt untuk menukarkan sebuah gambar pemandangan Eiffel Tower kepada video pemandangan bergerak yang hidup. Orang-orang di sekitar Eiffel Tower juga mestilah bergerak. Okey, ini adalah prompt yang ringkas yang mungkin korang boleh type lebih detail lagi yang apa yang korang nak. So tanpa membuang masa, kita teruskan. Nanti korang tekan je, lepas korang isi ni, korang tekan je generate prompt, dan dia akan keluar dekat bawah ni. Okay, so lepas tu korang copy je to clipboard. Lepas tu korang pergi balik dekat $AI, korang paste. Okay, dia akan jadi macam ni. So next adalah kita generate, kita send untuk generate gambar kita ke video. Okay, so kita tekan. Okay, untuk generate video ni, dia akan mengambil masa dalam 1 hingga ke 3 minit. Okay, saya akan skip dulu video ni.
A few moments later. Okey korang, video dah siap generate. So mari kita tengok hasil kita macam mana. Jadi jom kita teruskan. Korang nampak tak? Daripada gambar yang saya bagi tu, saya tukar menjadi video. So korang bolehlah tengok hasil dia macam mana. So maybe ada beberapa kecacatan yang dihasilkan oleh AI. Itu normal. So prompt saya ni masih belum perfect. So nanti kalau korang ada idea, ada apa-apa idea, korang boleh ikut cara saya. Tapi prompt tu korang guna idea korang sendiri. Korang nak apa? Maybe korang nak tambah something ke dekat video tu. So korang boleh guna prompt tu untuk generate dulu, and then masukkan dekat dalam AI. So itu saja daripada saya. Terima kasih sebab menonton video saya sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum.